Kali ni datang untuk jumpa Dr. Angani berkaitan dengan proses yang saya dapatkan dengan sembang. Perasaan jumpa tu nervous lah, tak pernah tahu benda ni ada. Lepas dah jumpa, kita nak dapatkan satu jawapan dan Dr. Angani dapat bagi jawapan yang sangat jelas lah. Apa yang perlu buat, apa yang tak perlu buat, macam tu. Pada pasangan yang ingin cuba dapat anak pertama ke ataupun cuba plan untuk dapatkan anak yang seterusnya terus kepada kembar ke apa, boleh jumpa dengan Dr. Angani lah. Kemungkinan dia boleh bantu daripada segi ubatannya, untuk dia punya kesihatannya, apa yang terbaik untuk lelaki, terbaik untuk perempuan, apa yang perlu untuk kita keluarkan badan kita. Dia akan beri nasihat lah. Ya, akan suggest lah benda tu. Betul tu memang sangat perlu. Nampak macam tak perlu tapi perlu sebenarnya.